Assalamualaikum dan selamat petang sahabat-sahabat. Okay, sekian lama aku tak update video terbaru. Kali ni aku update lah. Tapi untuk video kali ni aku bukan memancing aku bawa family aku pergi bercuti di Terengganu. Haji, kita nak pergi mana? Kita pergi hotel Awana Kijal. Bijal apa? Resort kita pergi Awana Kijal Beach Resort ke Mamat. Okey sahabat, sekarang kita dah balik Kuala Terengganu menuju ke Kemaman. Jom tayang video ni sahabat. Korang kita pernah jumpa pergi kat sana. Awana Kijal tak? Dekat Enggak. Tak ada cik. Ada kejap. Kita sudah sampai. Mana sini? Okey. Kita main kan? Siapa? Saya anak. Mana? Cakap. Okey sahabat, kita dah sampai ke check in bilik kita. Suka tak? Suka tak? Suka tak? Ha? Cuba bahasa Inggeris.
sampai bilik kita. Ni suasana depan bilik ya. Kau nak suka? Nanti dulu. Depan ni ada golf kan. Jom kita tengok dalam bilik. Assalamualaikum. Bagi salam dulu. Assalamualaikum. Masuk. Masuk cepat. Dia kasi pakat luar ke? Tu barang kita sampai. Okey sahabat, kunci bilik kita dah dapat. Jadi sebelum kita bawa budak-budak ni pergi mandi, jom kita riki-riki dulu keadaan bilik ni. Okey tak okey? Okey, jom. Okey, pertama sekali sahabat, kita tengok dulu dia punya tandas macam mana. Okey, pada masa ni aku tengok tandas ni memang okey dah. Dengan apa, dia dah bagi dua siap, tandas untuk buang air dengan tandas untuk mandi. Lepas tu dia sediakan cermin untuk kita cuci muka. Lepas tu dia sediakan tap. Lepas tu tuala pun dia sedia. Okey, kat luar ni dia ada sediakan satu peti ais kecil tu. Jadi kalau yang ada yang bawa kepul ekor, bolehlah simpan dalam tu. Okey. Lepas tu dalam bilik ni dia bagi satu cermin besar. Okey, untuk bilik ni aku ambil satu katil queen saja. Sebab anak-anak aku ni diorang suka tidur bawah. Jadi aku bawa tu. Malam ni aku letak je kat bawah tu, diorang tidur kat situ. Okey, kat luar ni sahabat ada padang golf resort ni pun memang orang Terengganu dia main golf kat sini. Okey, inilah suasana belakang resort menghadap pantai. Okey, jom kita tengok apa lagi ada dalam bilik ni. Sejadah pun ada dia sedia untuk orang Islam untuk sampah. Lepas tu TV, cermin ni. Lepas dia compounder. Lepas tu arah kiblat pun dia dah letak siap. Okey sahabat, jom kita pergi mandi kolam tu. Okey sahabat, urusan kita dekat bilik dah selesai. Jadi jom kita bawa anak-anak pergi mandi kolam lah. Diorang ni memang dah tak sabar dari dalam bilik tadi lagi. Nak mandi. Jom kita bawa mandi. Untuk pengetahuan korang, kolam dia ni memang besar. Cukup besar. Okay? Dan diorang ada safety yang memang agak cukup baik lah. Okay sahabat, jom kita bawa anak-anak pergi mandi. Sini tu. Dia punya kolam memang besar. Ambilkan kolam. Kolam ni 1 meter. Baik, sini. Baik. Hah? Kalau mama ambil nanti. Mama ambil. Mana beli? Dalam. Tak payah. Apa tak mandi ni? Mama mandi ke? Kita masuk dalam terowong. Oh.
Ni dia lah. Akan ya. Wah. Dekat tak? Ha? Dekat. Mana ni? Mana ni? Mana tu? Okay. Pandai Syah. Cara kering lah. Ya. Hai kawan. Okay, sekarang kita try mandi. Kita tengok pantai dia. Oh, agak bersih pantai dia. Depan tu dia ada kedai makan. Yang ni nama tu ATV. Oh, bersih. Tu yang penyum. Tengok je lah. Tengok boleh bayar depan bayar. Jom kita tengok pelepasan penyum. 2 km adalah kawasan pendaratan penyu untuk bertelur. So dia setengah-setengah tempat Terengganu, bukan semua tempat. Dia setengah-setengah tempat dia naik bertelur. So pantai kita ni kebetulan pantai kita adalah pantai tempat penyu bertelur. So di sini malam pihak ranger dan perikanan akan ronda. So dia akan ronda, sekiranya ada penyu bertelur dia akan ambil, dia akan hantar dekat HMI perikanan dan tunggu apabila 60 hari, 50 hari dan itu akan menetap. So dekat Malaysia kita ada 4 jenis penyu. Kita ada 4 jenis turtle, iaitu yang pertama dari jenis leatherback, penyu belimbing. Kedua adalah dari jenis green turtle, iaitu penyu agar. Ketiga hosting, iaitu penyu karah. Dan keempat olive ridley turtle, iaitu penyu lipas. So antara 4 jenis penyu ni dia akan datang balik. Dia biasa 2 minggu, ataupun 12 hari, 14 hari. Dia punya proses pembesaran telur dalam badan dia dah okey, and then dia akan datang dan bertelur. So kebiasaannya satu musim 4 kali ataupun 5 kali dia akan bertelur. So macam tu lah. Untuk penetasan dia mengambil masa 50 hari hingga 60 hari. So 50 hari hingga 60 hari dia akan keluarkan baby. Untuk mengeluarkan baby biasa untuk menetas dia tinggi persen dia. 95% dia boleh menetas keluarkan baby, tetapi dari baby untuk mencapai dewasa amat-amatlah rendah. Dia persen untuk hidup dia amat-amat rendah. So untuk dari Jabatan Perikanan punya kajian 0.02% saja dari baby boleh menjadi dewasa. So sekiranya kita lepas 1000 ekor, kemungkinan 1 ekor ataupun 2 ekor saja yang boleh hidup, yang boleh mencapai dewasa. Yang lain akan mati dekat laut, kerana dekat laut banyak pemangsa utama dia, iaitu ikan, burung dan pokok-pokok nelayan itu sendiri. So di sinilah kita buat program macam ni. So antara 1000 ekor kemungkinan 1 ekor ataupun 2 ekor saja yang boleh hidup, yang boleh jual. Apabila dia boleh hidup, apabila dia mencapai umur 20 tahun, dia sudah matang untuk bertelur. Penyu yang kita lepaskan hari ini, sekiranya dia boleh hidup, nanti selepas 20 tahun dia akan datang balik ke sini untuk bertelur. Okey, penyu dia punya memori sangat kuat. Sekiranya kita rilis dekat sini, nanti dia akan turun ke laut. Walaupun selepas 20 tahun dia masih ingat lagi tempat ini. Dia masih ingat lagi pasir mana yang dia turun, dia akan sentuh dan dia akan turun ke laut. Di situlah rumah dia, tempat dia, and then sekiranya 20 tahun kemudian dia nak bertelur, dia akan datang balik ke tempat yang sama untuk bertelur. Itulah special untuk penyu. Cepatlah. La haula.
Kita tengok pelepasan penyu. Ni main pasir dah. Ush. First time kita tengok pelepasan penyu. Jom, dan kita lepaskan peluang yang berharga. Apa? Abang, kita ada apa? Ha? Dah ada, dia kena bayar. Kalau nak pegang kena beratur. Baru keluar dari sarang. And then untuk anda pakai glove, anda cuma pegang di tepi sini So, okay, dekat bawah sini dia perut dia masih lembut lagi. So, you jangan tekan macam ni, nanti takut dia pecah. Okay, so yang macam ni. So, empat kaki dia sentiasa bergerak. Dia sentiasa bergerak, dia ingat berenang. So, dia sentiasa bergerak. So, anda pegang macam ni, anda nak pegang macam mana pun tak ada masalah. Okay, macam mana nak bergambar. So, kita akan bagi anda 2-3 minit bersama dengan family yang empat mana-mana. Dan anda bergambar dulu. And then nanti kita akan panggil balik untuk dia buat pasal. Okay. Okey, nanti bagi kupon saya. Orang Cina je ke bang? Abang orang Cina je ke? Akan bagi ya. Kita kena Ha? Tu batu. Dia mandi bang. Dalam mandi! Tadi. Sudah hujan. Duduk ni. Nanti apabila you lepas, dia akan turun ke bawah, dia akan bunyi ombak, bunyi laut, dia akan turun. And then kalau dia nak ikut, kita dah terus ke atas. Pastikan jangan terpijak dengan badan Okay, ready. Okey, bagi kami dah berharikan bisa dari bawah kapal ke atas kapal ke program. Dia dah hari ini sudah kita berjumpa dan kita bisa semangat. Okey, ready ya? Okey, semua ready. Tu lepas dah. Dah, zoom. Tahu kau ada kita ke mana kan? Angin udah. Mana tu dia? Aku không biết rồi, cái gì hả? Ô, cái này rồi đó không? Itu balik keluar tu. Syah, suka dah Syah, tengok penyu. Mana penyu lah. Bye-bye. Jangan kejar. Tengok atas. Tengok bawah. Nanti pijak. Mana? Ini dah alam lah. Sana ya. Tengok penyu. Alhamdulillah rezeki.
Adik cakap. Saya nak tengok dah. Aman. Saya tengok penyu. Boleh macam. Dalam tu dalam. Okay guys. Hujan lah. Oh, alhamdulillah. First time tengok penyu masuk laut. Pada aku memang Terengganu dah. Okay, jom. Wah, hujan. Syah, suka tak tengok penyu? Suka? Suka tengok penyu? Bye-bye. Tahan. Ni betul-betul nak terkencing. Isha! Isha! Oh, ni geng ular. Mama ingat tu saya nak naik pisau air lawak merah. Tu, ayah Amira. Mana? Mana ayah Amira? Tu. Mana? Lagi minum. Suasana malam di lobi. Mana ayah Amira ni? Tuang. Amira tak ada ke? Ayah Jom ni. Baik sini. Baru jumpa sini Kecil tu dunia Allah. Dah Abang Mendy dah ni lah. Abang Mendy tak minum lah. Apa dia? Kau keluar makan lah. Tak, diorang memang ada dinner kat sini. Tu abang free. Sampai dia laju-laju ni sebab nak kejar dinner dia. Dia ajak abang join, malah abang lah. Sini lah. Sini dalam ni je. Oh, bukan yang apa tahun dah ketin tu. Tak, kat sini. sini ada ikan. Ikan. Esok. Kalau nak tengok. Jom. Okey sahabat, ni lobi dia. Ikan. Nanti malam. Oh, nak cantik lah. Dik. Jom, sebelik. Tinggal lah dia. Okey sahabat, cuaca pagi ni hari kedua hujan lah. Anak-anak aku pun mandi dalam tak mandi je. Ingat nak mandi pantai pagi ni. Tapi itulah hujan pula. Okey sahabat, kita tunggu cuaca berhenti hujan dulu. Lepas tu kita ni lah, kita turun bawah mandi untuk orang kedua. Okey sahabat, anak-anak dah siap dah. Jom kita mandi pantai. Kita mandi pantai dulu baru kita mandi kolam lah. Okay, dah siap dah? Dah siap? Okay, jom. Ini Saya nak masuk kecil. Dah reti macam mana nak masuk. mandi kolam kali kedua. Tadi dia jam lagi. Tadi dah main dekat dalam dah. Slow. Tak lari ke mana pantai? Abang? Tak lari ke mana pantai? Tak. Ya.
Nak situ. Sabar. Jatuh tu apa? Tu kata apa ke jatuh? Hei, nak main je. Tak payah main. Okey, sahabat bawa anak-anak mandi kali kedua hari ni. Dah mandi air hujan. Dah lepas adik. Dah. Dah, naik langsung. Oh, wah, Syah. Tengok orang dulu. Baik dia tu. Licin. Wah. 1 hour later. Okey sahabat, kita dah loading barang. Dah check out apa semua. Nanti kita gerak lah. Alright. Bye-bye. Okey sahabat, kita berhenti makan pisang goreng dulu. Jom. Ni pisang goreng Terengganu. Syam dia apa? Oppo. Oh. Okey. Lepas kita makan, kita akan pergi bergambar kat sana. Pantai Kemasik. Jom. Kepuk batang dia? Cik, kepuk tu ya? Untung dia. Terus. Tengok. Okey sahabat, ni nama dia Pantai Kemasik. Kalau korang datang dekat Awana Kija tu, lepas tu kalau nak mandi yang tempat best, sini boleh mandi. Aku tanya orang sini, dia kata sini memang selamat lah kalau nak mandi. Sebab depan tu dia tahar je. Tengah tu bawa dalam. Hancur dulu. Lepas tu ni tak nampak. Dia semua dah dapat pasir. Semua pasir dulu. Sekarang semua dah. Abang dah main pasir. Dah timbul habis hakisan. Main pasir. Habis timbul. Abang dah main pasir tak? Nanti lah. Ciptaan Allah. Abang dah main pasir. Tak payah, sekejap je.
Okey, baik sahabat, sampai di sini untuk video kali ini. Dah berakhirlah cuti kita di Terengganu. Okey, kepada sahabat yang menonton video ni, aku nak ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.